saja nak berkongsi lah dalam video ni guys. Saya kan ada nampak video atau posting-posting yang berkait dengan Dota dengan Mobile Legend. Antara dua game ni player-playernya bergaduh. Dota lagi susah, Mobile Legend lagi high mechanic, pelang-pelung, mana susah mana senang. So saya nak share sikit korang decide sendiri mana senang mana susah. Diorang asyik cerita pasal hero. Player Dota cakap main Dota, masuk Mobile Legend guna Fanny je, terkemuk-kemuk tak pandai guna Fanny. Okey, kalau cerita high mechanic, Dota ada high mechanic, ML pun ada high mechanic. Yang mampu pakai, pakailah. Yang tak mampu, sudahlah. Atau pergi belajar betul-betul sana. Saya nak share sikit pasal Dota ni. Pasal Dota ni macam dah ketinggalan sangat Sewaktu saya main Dota dulu, tahun 2005, 2006, 2007, around that lah. Dota 1 bukan Dota 2. Dota 2 tu bagi saya senang main tau. Dota 1. Dota 1, kalau korang nak beli item, korang kena balik. Korang dekat map, dekat tengah, dekat mid, dekat top. Nak beli barang, nak pergi beli pedang, nak beli apa, semua kena balik ke base. Kecuali korang nak keluar modal beli burung. Burung tu yang akan carry barang korang ke sana ke sini. Dan burung tu pun tak silap saya berisiko. Kalau nak ingat balik lah. Kalau ada enemy lalu kena bunuh, mati macam tu je. Faham tak? Susah tau Dota yang first. Kemudian daripada segi kewangan, gold, Mobile Legend ni senang sangat setakat nak dapat gold. Kau lalu je depan minion ataupun duduk dekat-dekat minion, korang punya teammate belasah, korang dapat duit, dapat gold. Tapi Dota dulu tak ada. Dota 1, Dota 2 saya tak main, saya nampak je. Tak berapa nak detail. Tapi kalau Dota 1 saya ingat lah. Kau tak bunuh minion, kau takkan dapat duit. Katakan teammate korang tengah belasah minion, kau duduk kat tepi, kau takkan dapat duit. Yang dapat duit hanyalah player yang betul-betul bunuh minion tu. Maksudnya last hit tu dapat dia bunuh, dia akan dapat gold, dapat duit. Dan lagi jahat, kalau jumpa player-player yang lebih baik, dia KS minion. Dekat ML mana ada KS minion? Macam mana tu? Dekat Dota, korang nak belasah minion enemy untuk dapatkan gold. Enemy pula boleh KS dia punya minion sendiri. Maksudnya minion dah nak mati, dia ambil last hit, dia bunuh, dia KS minion kau dan kau tak dapat gold dekat situ. Korang nilai sendiri sama ada Dota dan ML mana lagi susah. Bagi aku ML ni pun ada susahnya, Dota pun ada susahnya. Tapi kalau keseluruhan, umpama aku ni kan, aku masuk main Mobile Legend pada tahun 2016 atau 17, aku start main. Macam besar nikmat sangat lah Mobile Legend tu. Senangnya beli item senang, kumpul gold senang, nak dapat duit sangat-sangat senang. Dota ni ada lagi satu tau. Kalau korang tak ada tukar mode, standard mode, enemy punya hero lain, kau punya hero lain. Kau duduk base sini kan, base bawah, hero kau itu je lah. Kau duduk base atas, hero kau tu je lah. Kau ambil elf, itulah hero kau. Kecuali waktu start main, kau buka mode negative AP ataupun all pick. Ada banyak mode babe. Kalau aku ingat balik main Dota dulu, memang seksa guys, seksa. Barang dia boleh tahan banyak. Nak kena balik ke base kalau kau tak beli burung. Lepas tu tempat beli barang ada dua tempat. Satu kat jungle, satu dekat base. Kalau kau lupa nak beli kat mana, dah satu kerja. Tapi biasanya korang akan ingat nak beli kat mana. Cuma nak berjalan tu, memang seksa jalan jauh. Korang komen, mana lagi susah? Berdasarkan apa yang aku terangkan ni, kau rasa Mobile Legend dengan Dota, mana lagi susah? Cuba komen-komen.